Dari Kangar ke Kuala Perlis, singgah sebentar di tepi laman. Mari kenali logat Perlis, warisan indah sepanjang zaman. Saya lahir di Perlis. Sejarah bahasa Perlis ni dia campuran daripada logat Kedah sikit dengan bahasa Malaysia dengan logat Siam. Dia di Abi, Kampung Abi. Kalau macam biskut krim krika tu kami panggil roti pak sagi. Kalau macam alunan tu dia lebih Kedah. Kalau macam Perlis ni macam lembut, cakap macam lembut. Contoh mak, cik nak pergi kedai sat. Cik nak pergi sekolah waktu pagi hari Jumaat. Keistimewaannya kalau macam yang orang tahu, kalau nak panggil awak dalam utara tapi Perlis kami panggil ka. Logat Perlis bukan sekadar cara bertutur, tetapi lambang identiti warisan masyarakat. Terima kasih kerana menonton.